Ini benda wajib yang korang patut ada 4 dalam 1. Yang ni kan latest version 2024, bukan setakat boleh pump tayar kereta, motor, basikal ataupun bola semata. Kali ni kalau emergency boleh dijadikan jumper untuk kereta. Setakat nak dijadikan power bank untuk cas telefon pun boleh. Ada lagi boleh dijadikan sebagai lampu juga dan korang boleh guna sebagai warning dan juga source light. Dalam kotak korang akan dapat jump starter dan pump ni, user manual, USB type C untuk charge, tube dan aksesori untuk pump tayar, and of course jumper untuk kereta, dan dia bagi sekali beg kecil ni secara percuma. Korang tengok dia punya screen quality pun jelas dan clear. Senang kita nak baca walaupun tempat terang. Cara nak guna pun sangatlah senang. Korang just pilih je. Kalau korang nak pump basikal, motor, kereta ataupun bola. Korang tak payah nak adjust pun dia punya angin. Dia akan automatic off bila dah cukup tekanan pada tayar ataupun bola yang korang nak pump. Okay, lepas tu pilih kereta. Okay, tekan tengah. Kalau nak guna untuk jumper kereta, make sure korang kena fully charge dulu. Dekat bahagian sini untuk korang cucuk dia punya jumper tu. Tahun 2024, aku rasa benda ni memang patut ada dalam kereta korang. Budak kecil pun boleh guna, korang kalau berminat, link aku dah sediakan.